Pada tahun 2001 pakcik sakit lutut memang lama lah, susah nak berjalan. Jadi ada orang recommend untuk buat inject lendir di kepala lutut. Kita pergi je lah, pasal tak tahan sakit kan. Pergi okey, well, bagus, 5 bulan tahan, boleh jalan kuda-kelih. Tapi satu hari pakcik kena masuk hospital disebabkan pakcik ni mungkin salah makan. Pakcik ni makan warfarin, ubat jantung, mungkin terlupa makan lebih kan, dia punya dos lebih. Pakcik minta darah pada satu hari raya 2001. So anak bawa ke hospital, AJN cek semua dan refer ke hospital besar KL. Bukan disebabkan apa admitted, sebab pergi je hantar di KL hospital, pakcik positif COVID di hospital. So terus automatik masuk di hospital 15 hari kan. Jadi doktor pun kata pendarahan ada sikit masuk kotak pakcik. Jadi pakcik dah lupa tau apa yang terjadi 15 hari tu, memang pakcik tak ingat apa. So apabila sihat, COVID dah okey, dah negatif, anak bawa balik sini. Anak bawa balik dalam 2-3 hari tu pakcik tak ingat lagi lah. So mulalah anak bagikan pakai balik pen, lepas tu dia bagi minum syuruto kan hari-hari. Jadi lama-kelamaan memang take time sikit lah, pasal kita dah apa orang kata kritikal kan. Take time sikit lah, lama-kelamaan mungkin sihat. Jadi sampai sekarang ni lutut pakcik pun dah okey, pakai ni dah okey. Dulu memang pergi masuk tandas pun makcik tolak pakai wheelchair, tak boleh bangun langsung. Sekarang alhamdulillah boleh jalan dekat-dekat, pakai tongkat. Kadang-kadang tak payah tongkat pun jalan kat, daripada bilik ke dapur tak ada tongkat pun tak apa kan. Tapi kalau jauh-jauh kena pakai tongkat lah. Pakcik memang syukurlah, alhamdulillah lah dapat perubatan, bukan perubatan, tapi produk BE ni memang terbaik lah. Sekian. Assalamualaikum.